Orang-orang Kelang, orang-orang Melayu lah khususnya, yang tengah mencari rumah yang selesa. Korang nak upgrade rumah dari rumah setingkat nak ke rumah yang besar, korang boleh consider rumah ni. Rumah ni kalau korang tengok dia, tengok dia, kawasan dia luas tau. Depan dia facing open, banyak kereta depan. Lepas tu jalan sana jalan mati, hanya lorong ni korang sahaja yang duduk. Depan ni korang boleh macam-macam boleh buat depan. Dia terletak di Kampung Jawa. Okey, yang sana dia masjid, berdekatan dengan Masjid Kota Raja Kelang. Kemudian anak korang boleh pergi sekolah jalan kaki je ke sekolah bahagian belakang sana. Dia ada sekolah, boleh jalan kaki je pergi sekolah. Okey, jom kita tengok apa yang ada dalam rumah ni. Rumah ni berstatus freehold Rizab Melayu. Dia punya bukaan 38 dan memanjang 78. Korang tengok sini. Parking kat bahagian dalam boleh muatkan 2 buah kereta. Bahagian depan banyak kereta lagi boleh taruh. Kemudian sideline tepi sini, tengok ni. Just nice, menarik. Anak korang boleh bermain, berlari kat sini kalau korang nak buat. Swimming pool pun boleh. Sebab sebelah tepi ni dia kita end lot, ada laluan untuk ke bahagian belakang. Jom kita tengok kat bahagian belakang sikit sebelum kita masuk dalam. Tanah lebih kurang 8 ke 10 kaki macam ni, besar, boleh extend lagi. Jom kita tengok bahagian dalam. Jemput masuk, let's go. Kita tengok bahagian dalam dia. Rumah ni dia punya binaan adalah lebih kurang 2000 kaki persegi atas bawah, dan rumah dia ada 4 bilik, 3 tandas. Bahagian bawah ada 1 bilik. Ni bilik bahagian bawah. Ada 1 store di bahagian bawah tangga sini. Ya, ini dia punya living area. Ada pintu sliding door di bahagian tepi sini. Ini kawasan dining pun sama, ada 2 pintu sliding door. Dan kitchen dia, korang tengok, dah siap ada table top macam ni. Dah ada kabinet sikit. Kemudian ada 1 tandas dekat bahagian sini yang attach dengan bilik sana tadi, bilik bawah. Let's go, tengok tingkat atas. Ni tingkat atas, tangga dia luas ni. Kalau korang bawa barang, sofa ke katil, senang lalu. Okey, bahagian atas dia ada lagi ruangan family area. Ceiling pun tinggi. So tak kedap lah orang cakap. Dan ada 3 bilik. Ini bilik kedua. Dia sharing tandas dengan bilik ketiga.